Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membatalkan saman bermula difailkan P.Y. Tamurti yang mencabar pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan Ahli Parlimen Tambun. Hakim Alice Lock Yee Ching memutuskan mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa kerana sebarang pertikaian berkaitan pilihan raya perlu difailkan melalui petisyen pilihan raya selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah turut menyifatkan saman itu tidak bermerit, tidak dapat dipertahankan dan plaintif tidak mempunyai prospek untuk berjaya. Selain membatalkan saman, mahkamah memerintahkan Y. Tamurti membayar kos RM80,000 kepada pihak defendan. Saman Y. Tamurti yang difailkan pada Ogos tahun lalu itu antara lain mendakwa pelantikan Anwar pada 24 November 2022 tidak sah serta mempertikaikan kelayakannya bertanding pada PRU15. Bagaimanapun, hujah berkenaan ditolak selepas pembelaan menegaskan Anwar telah menerima pengampunan penuh daripada Yang di-Pertuan Agong pada 2018 sekaligus memulihkan kelayakannya untuk bertanding. Keputusan itu mengesahkan kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ahli Parlimen Tambun yang sah serta pelantikannya sebagai Perdana Menteri ke-10 kekal berlandaskan undang-undang.